Orang yang kata suka merajuk ni ialah hanyalah segelintir musuh-musuh politik di dalam parti yang saya tak pandang. Okey, keadaan dia macam ni. Kita dalam parti ni banyak Alibaba dalam PKR kan. Daripada zaman dulu lagi, maksudnya buat kerja tu bagi orang lain. Jadi ada satu budaya dalam parti PKR lah terutamanya daripada zaman Azmin lagi, yang mana yang bawa isu ke, yang kena berceramah dengan rakyat, yang nak buat semua ni untuk dapat traction dengan rakyat ni bagi orang lain. Tapi kita duduk diam-diam di belakang dan kita gunakan apa yang kita ada supaya kita sapu semua jawatan dalam parti supaya kitalah jadi maharaja nanti bila menang. Budaya itu yang saya tentang daripada dulu. Kerana I never believe in this hidden hands ni. Kalau nak hidden hands semua ni, baik masuk UMNO dengan PAS. Kan? Dan you boleh kau-tahu dengan orang. The whole idea kenapa sebahagian daripada generasi saya menyertai politik melalui PKR ialah because kita rasa what you see is what you get. The difference. Kalau tidak, rakyat marah. Because orang yang berkempen untuk dapat undi rakyat ni bagi gambaran lain. Tapi ada hidden hands di belakang kan. Jadi isu dia dalam PKR yang timbul semua cerita mengajuk semua ni is because I refuse to accept it. Dia orang ni termasuklah Farhaj kan, Ramanan semua ni. Kalau saya nak berkawan, memang jadi best friend lah. But what's the catch? What's the catch? Kerana bagi saya itu sangat bertentangan dengan budaya politik baru yang kita janjikan dengan rakyat. What you see is what you get. Merit matters more than anything else. Dan kalau kita biarkan budaya politik hidden hands ni berakar, maka itulah yang menyebabkan rasuah. Kerana orang yang nak mendapatkan tempat ni, dia tahu dia tak payah pun diterima oleh rakyat. Orang tak kenal dia pun tak apa. Siapa kenal Ramanan sebelum ni? Tak apa, asalkan saya ada kabel satu besar dengan presiden parti dan saya juga boleh bayar dan simpan beberapa kaki di bawah ini supaya bila pemilihan parti saya bayar, dia orang menang gini, maka saya tiba-tiba jadi orang besar parti dan saya buat keputusan. That is a sure way untuk mematikan parti ini. And to me is the greatest betrayal. Jadi oleh kerana dia orang ni sebenarnya is jilted lover. Jilted lover. Dia tak dapat tempat dengan saya. Because I refuse to play that game sampai ke hari ini kan. Dah 15-20 tahun to me okay lah. I'm not going to boleh bend down just so that saya kononnya kekal dalam parti dan tempat semua. Lagipun saya tak percaya tahu. I stop believing this whole traditional parti politics yang mana orang boleh jadi orang besar dalam kerajaan semua hanya dengan berselindung di belakang parti ni. I stop believing it a long time ago. Saya yakin bahawa siapa-siapa yang nak menjadi pemimpin mesti ada legitimacy dengan rakyat. And legitimacy itu must be your legitimacy. Bukannya dengan berselindung, tiba-tiba ada kan. Jadi oleh sebab itu, apa lagi serangan yang dia boleh buat terhadap saya? Corruption tak ada, itu tak ada, yang ni tak ada. Dan digunakan alasan itulah. Tapi saya tak rasa rakyat melihatnya begitu. Feedback yang saya dapat bila saya resign, actually feedbacknya sangat baik sebenarnya. Because di kalangan orang biasa, dia terkejut bila ada menteri yang sanggup melepaskan jawatan dengan sukarela. Selalunya dalam budaya kita, orang merangkak-rangkak tau, kena tendang sepak semua. Barulah dia melepaskan jawatan kan. Jadi and I think usually maybe dapat reward sedikit atau reward as a token of thanksgiving, jawatan GLC dan sebagainya. Semua kan. Jadi itu juga disconnect yang ada dalam PKR sekarang. Lagi banyak dia orang dalam PKR, dia panggil geng-geng ni geng Chaplos. Saya pun tak banyak faham apa dia Chaplos. Kemudian saya kena Google what is Chaplos kan.
Bila saya tengok, sebenarnya itu juga satu masalah kepada PKR kerana being very disconnected dengan what the public thinks. Public sebenarnya tidak ada masalah, dan saya rasa public in the future, sekarang dan the future, mahukan pemimpin kerajaan yang ada accountability. You dah tak ada jawatan, you nak buat apa duduk kat situnya, you move on lah. Kan? Berbeza dengan budaya sedia ada yang sanggup bergolek-golek, cium apa, asalkan aku boleh kekal dengan jawatan aku. But dalam PKR, oleh kerana izah semua ni tak contain budaya macam ini, dan yalah, dia masalah kerana masa berkempen dulu, orang-orang yang macam ini yang digunakan untuk berkempen. Jadi bila Izzah dah menang, dia tu hutang budi lah dengan dia orang ni. Jadi naratifnya ditetapkan oleh geng-geng ini. Dan sebab itu naratifnya hanya jadi merajuk. Kalau saya merajuk, saya dah masuk Bersatu atau PN lah. People forget I can bring this government down. Azmin dulu keluar dan PH jatuh tu dengan 11 orang ahli parlimen je. I think I can master more kalau saya nak jatuhkan kerajaan. But I don't. Saya masih lagi, kalau saya tak setuju dengan PAS, saya cakap saya tak setuju. Saya tak setuju dengan Bersatu, saya cakap saya tak setuju dengan Anwar, saya cakap. But I am very certain bahawa sebenarnya politik ini bukan soal kedudukan saya. Dan these people lupa bahawa rakyat boleh menilai kalau betul lah saya ni jenis merajuk dan sebagainya. This government is no more today. Cuma hanya kerana saya tidak bersetuju dengan amalan mereka, it doesn't mean that I can stop doing what I have been doing daripada zaman 15-16 tahun yang lepas. Saying what I think is right. Dan terpulang kepada rakyat lah to judge whether what I say is right or wrong.